Assalamualaikum. Saya datang nak interview kerja. Kamu datang nak kerja sini? Boleh, tapi apa kau punya kepakaran? Saya punya kepakaran saya memang speaking power. Wow, you can skipping? Try. Oh, try. Okay. My name is Adedan Roslan. My father name is Roslan. What is your name? Wow, cringe. Tapi saya nak tanya satu lagi. Quran pandai baca Quran. Alamak. Saya Quran ni fail sikit lah. Kalau English tu okey lah. Kita kan berpendidikan tinggi. Apa barang kalau takat baca. What the fish? Tak erti baca Quran. Kau kan orang Islam? Islam. Last kau baca Quran bila? Last baca Quran? Last baca Quran. Lama tak baca Quran. Last khatam pun sekolah rendah lu. Janganlah macam gitu. Allah turunkan Quran sebagai panduan untuk kita selamat dunia akhirat. Nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga? Nak. Tapi macam mana nak masuk syurga tapi tak baca Quran? Macam mana kita nak tahu apakah jalan ke syurga? Tak nak masuk neraka kan? Tak nak. Tapi macam mana tak nak masuk neraka tapi tak baca Quran? Macam mana kita nak tahu apa yang Allah tak suka dan apa yang membawa ke neraka? Janganlah macam gitu.